Gila budak ni. Kau ajar ni. Ni sikit lagi kena kutip lah apa semua ni. Ni ngisap ni. Kau mau nak cakap apa, tak jadi masalah pada aku. Yang nak nilai kerja aku hari ni, saat ni, kau apa sekarang ni? 10.57 PM. Masa sekarang tau. Hari apa? Monday, Oktober 20. 20 Oktober. Yang nak nilai kerja yang aku buat ni bukan koma netizen bro. Kalau kamu tak makan garam, aku cakap mak bapak kamu berancuk dengan babi, aku ditunjuk siapa sekarang ni? Ada aku terasa? Ni aku tunjuk diri aku ni dalam skrin ni. Tapi aku tak terasa pasal bukan aku. Kau pernah pergi Gebang Malam? Ada satu brother tu. Dia duduk Tanjung. Dia area Tanjung apa semua. Itu hari dah elok je aku tengok dia kerja security. Yang dia basking menyanyi je. Dia tak kerti alat muzik. Apa pun tak ada. Dia nyanyi je. Dia bawa radio kecil tu. Dia pasang, dia ikut je. Bob. Brother Bob. Dulu kan dia pergi cetak lorong tu. Aku faham kerja dia tu. Tapi itu level dia yang Allah bagi kat dia. Dia pergi kat lorong-lorong. Babi. Dia nampak babi je. Yang lalu jalan kulu belagak apa semua. Pegang ponggong apa semua. Anak dara orang apa semua. Pegang ponggong, tangan celah ponggong. Terbalikkan cium. Dia nampak babi. Dia kalau sampai Gebang Malam, mana dia singgah? Mesti singgah kat aku. Siapa-siapa saja orang gila yang mana-mana yang kau tengok akan singgah kat meja aku. Hantar laporan. Laporan Allah Ta'ala punya. Aku dia punya ketua. Tak apa Bob, relax Bob. Dah dapat duit dah Bob? Nyanyi? Belum ni. Aku tarik RM2. Dah nyanyi je Bob. Kadang tu datang bawa bangku. Dia datang bawa bangku lah, bangku. Yalah, badan besar kan. Senyum-senyum. Boleh Bob, bubur mana-mana kau nak buat. Siapa nak larang kau cakap. Di emas yang ku cari. Mungkinkah kau ku temui. Itu siapa lagi? Selamat Munir. Sekarang ni tengah banyak aku tengok dia dengan viral dengan wartawan tu. Wartawan yang Nutella tu. Nutella. Coklat Nutella pergi Palestin tu. Tanya Munir. Mak saudara dia dengan mak saudara saya tak boleh kahwin, kata dia. Adik dapat anak, itu sepupu kata. Layan Munir kan. Itu Munir datang kat aku. Kamu ni orang baik dia.